Assalamualaikum sahabat-sahabat Zontes 38G. Okey, hari ini genap sebulan saya menggunakan Zontes. So saya akan sharekan beberapa aksesori yang telah saya pasang kepada ZT saya. Okey, kita mula pada bahagian hadapan. Okey, di bahagian tayar hadapan, so ada dua aksesori kat sini, anti crash kat sini, dua biji kiri kanan, dan juga protector untuk fault seal lah, daripada habuk ataupun batu masuk kita punya fault. Okey, ni getah je. Okey. So kat sini ada dua aksesori. Okey, lepas tu kita naik sedikit, ada kat sini ada botol holder. Okey. Botol holder pun ada dua pasang kiri kanan untuk isi air. Yang ni saya isi untuk tayar punya emergency tayar lah, pada tayar pancit. Lepas tu yang ni saya pasang signal protector lah, signal cover. Yang ni material besi lah. Okey, lepas tu saya pasang side mirror. Side mirror pun dah tukar. Okay. Dah tak pakai signal capang, signal capang pula, side mirror capang, pakai signal rendah. Lepas tu yang ni untuk throttle lah. Okay. Lepas tu ada handbar kat sini, warna hitam lah saya pilih. Okay, visor, kita tambah visor altimeter, gelap tersilau panas matahari. Lepas tu screen protector pun dah pasang. Lepas tu apa ni, phone holder, action camera mounting, penyangkut tail tarik. Okey, tu untuk bahagian hadapan. Bahagian belakang kita ada anti crash juga kat belakang untuk cover exhaust. Mungkin kalau motor terbalik, kita boleh protect exhaust kita daripada kemek lah. Okey, lepas tu belakang pun ada tambah signal cover, kiri kanan signal cover aluminium juga. Lepas tu top box lah, top box ni dapat free gift. So itu je lah beberapa, lebih kurang dalam 10 ke 11 aksesori yang telah saya pasang kepada ZT saya. Yang lain-lain segi part performance masih lagi standard lah, tak usik lagi. Alright, itu saja. Assalamualaikum.